Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar untuk tulis-tulis. Okey, perkara pertama ialah kamu kena sediakan bekas. Tak kisahlah apa pun bekas pun boleh. Okey, dan juga tepung. Ini tepung. Okey, tepung kat rumah. Okey, sekarang hari ini cikgu nak ajar kamu belajar untuk menulis garisan dan bentuk menggunakan jari. Menggunakan jari, okey? Tapi bukan guna jari bukan guna jari tengah, kan? Okey, sekarang perkara pertama nak kita akan lukis ataupun kita akan tulis menggunakan jari telunjuk ialah garisan. Okey, garisan menegak dari atas turun ke bawah, dari atas turun ke bawah, dan dari atas turun ke bawah. Okey, sekarang kita nak padam. Kita padam. Seterusnya ialah kita akan membuat garisan menggunakan jari telunjuk. Dah padam guna sudu. Okey, kita akan buat garisan dari kanan ke kiri. Pada kanan. Okey, kanan kamu, kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Okey. Satu garisan melintang. 2 dan 3 garisan melintang. Baiklah, seterusnya kita akan padam. Okey, kita akan padam dan kita akan membuat garisan melintang juga, tapi dari kiri ke kanan. 1, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okey? Siap, tada. Okey, seterusnya kita padam. Kita akan membuat bentuk yang selalu kamu lihat, ya. Bentuk apa, ya? Okey, kita akan buat bentuk anak bulan. Bentuk anak bulan. Bila kita selalu nampak anak bulan, kita biasa nampak pada waktu malam. Ya, bentuk anak bulan. Bentuk anak bulan. Okey. Seterusnya, kita akan buat bentuk kita akan buat bentuk bulatan. Satu. Oops. Tak nak bulat. Kita akan buat bulatan. Okey. Bulat. 1. Bulat. 2. Bulat. 3. Bulat. Bentuk bulat 4. Bulat seperti donat dan bulat seperti tayar basuh pusing-pusing bulat. Okey, sekarang kita akan padam dulu. Seterusnya kita akan buat bentuk yang lain, bentuk yang besar, bentuk segi 4.
Lisan tegak. Lisan melintang. Lisan tegak. Dan lisan melintang. Bentuk segi 4. Bentuk segi 4. Okey. Seterusnya kita akan buat bentuk yang seterusnya ialah bentuk apa ya? Bentuk segitiga. Dari atas garisan sengit, dari atas garisan sengit, dan kita buat garisan melintang. Segitiga, bentuk segitiga. Tada! Okey, seterusnya ialah bentuk, kita padam dulu. Seterusnya kita akan buat bentuk bentuk seperti layang-layang. Ada orang nampak bentuk layang-layang ni selalunya sama juga seperti bentuk belian, diamond, bentuk layang-layang. Okey, bentuk layang-layang. Bentuk berlian. Okey. Seterusnya, kita akan buat bentuk yang seterusnya ialah yang ini semua orang suka. Bentuk hati. Sarangnya. Bentuk hati. Okey, bentuk hati. Seterusnya kita akan membuat bentuk yang terakhir, iaitu bentuk pucuk. Seperti telur ayam atau bola rugby. Bentuk pucuk. Okey, bagus. Dan yang terakhir, kita akan buat garisan yang terakhir. Garisan dari atas tegak menyengit, di atas garisan atas menyengit. No. Garisan pangkal atau huruf X. Huruf X. Okey? Okey. Untuk X nampak tak untuk X? Okey. Alright, kita padam. Okey, sekarang kita ada tugasan untuk awak semua, ya, murid pra sekolah. Okey, tugasan awak ialah anda dikenaki menulis nama anda dan juga melukis gambar rumah. Okey, senang saja. Mula-mula dari atas. Okey, anda boleh buat bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Okey, dan siap bentuk segitiga, kita buat bentuk segi 4. Yang tegak ke bawah, yang melintang ataupun garisan melintang, garisan menegak. Siap. Mana pun? Tak ada tingkap ke atau pintu? Sekarang kita buat pintu. Segi 4 tepat. Dan juga kita akan buat tingkap. Tingkap ialah segi 4 sama. 1 dan 2 segi 4 sama. Untuk tingkap. Tada! Inilah rumah saya. A-I-N. Allah, tak boleh tulis. Dah tak ada ruang. Huruf A untuk Ain. Rumah Ain. Okey.
Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi, jangan lupa ambil gambar rumah awak dan hantar kepada cikgu. Okey, bye. Awesome.